Homestay tak laku, apa nak buat ni? Buka homestay baru dengan harapan ramai guest. Beli rumah, kos renovate bukan murah. Daripada berbulan nak tunggu untung, boleh jadi bertahun, boleh jadi terus rugi. Jangan cepat mengalah. Cuba 3 cara ini dulu. Ubah konsep homestay tanpa renovate yang banyak. Cuba dengan cat dan perabot yang lain. Boleh try konsep yang trendy seperti Japandi. Lepas tu, cuba tengok apa yang homestay lain ada tapi kita tiada. Homestay orang lain ada pool tapi kita tiada. Itu memang silap besar. Pool mudah alih pun okey. Janji boleh berendam. Yang terakhir, cuba cek semula cara pemasaran homestay kita. Target promo jangka masa pendek. Sebab masa ni lah orang cari homestay. Walaupun kita rasa dah bersepah homestay dekat luar sana, ada suatu masa memang akan kekurangan homestay. Orang akan berebut cari homestay sana sini. Nak lebih info sebagai owner homestay, boleh klik button follow.